kecil ya. Aku tak tahu lah, bodoh kau ni bukan biasa-biasa tau. Dia macam, aku rasa memang bodoh daripada kecil ni. Di atas jadah tu, orang buat apa? Solat, zikir, berdoa. Benda tu semua boleh elakkan stres. Apa yang kau tak faham sangat? Apa yang susah sangat kau nak tahu? Tak baik panggil orang bodoh. Jahat mulut. Pelakon Ukasa Sendros akhirnya mewujudkan akaun trend buat pertama kali dan perkongsian pertamanya mendapat pelbagai reaksi netizen. Menerusi ruang komen, Ukasa berkata dia tidak begitu pandai dalam soal teknologi dan sebelum ini hanya mengharapkan orang lain yang bantu. Hey salam, kita ni pertama kali ada trend ni. Selama ini password semua orang lain pegang dan kawal sebab saya tak pandai IT. Jadi tak pandai nak godek-godek ni, sebelum ini semua orang buatkan kalau pasal gadget ni, kata Ukasa. Dalam pada itu, Ukasa juga menerima komen netizen berbau negatif terhadap dirinya. Habislah, dia mula dah kat sini, tulis individu itu. Ukasa bagaimanapun membalas komen tersebut dengan mempersoalkan semula individu tersebut memandangkan dirinya tidak pandai mengganggu kehidupan orang lain. Dah kenapa saya kacau hidup awak ke, katanya. Dengan kesabaran jiwa ada. Tapi okey, bila kena blok tu kita tak biar, kita pergi cari dia. Susah sikit lah tas dia sebab kena pergi call adik-beradik dia, call mana dia kan. Tapi situlah. Saya bersitulah saya nampak sweetnya dia untuk cari Syah, effort dia. Tak adalah macam bila kita blok. Tapi kalau dah berkata saya blok, dia cari travel satu Malaysia. Puji abang ni jangan tergaduh kat sini pula. Tema macam tu yang. Tema dia memang. Okey. Okey, disebabkan ini adalah kapet merah, disebabkan 100, awak adalah juara yang paling hebat sekali. Paling atas. Dia kat atas podium. Ya. Terus tu. Ada podium. 100. Kalau abang cakap pasal sekali blok pun saya dah menang 99. Ya. Yang kedua. Okey. Rica ke Pak Mat lagi ke, insyaAllah ini semua rezeki datang daripada Allah. Tapi hasil daripada anda semua juga, macam mana bila anda approach suruh Pak Mat approach saya untuk buat itu buat ini. Terima kasih, thank you so much tau. Terima kasih banyak-banyak. Nanti ada masa jumpa lagi. Saya tak tahu nak cakap apa, saya boleh cakap semoga Allah merahmati anda semua. Thank you so much tau. Terima kasih tau. Beberapa ribu orang dah tengok ni. Gift, siapa yang bagi gift tadi dekat Ica, dekat Pak Mat, dekat saya, terima kasih. InsyaAllah kita akan sampaikan gift tu dengan baik-baiknya, insyaAllah. Saya ni first time. Sebenarnya saya live paling lama, meniaga pula tu. And saya happy, Ica banyak tolong saya. Thank you Ica. Thank you team banyak tolong saya juga. Saya happy. Nanti saya live lagi Jumpa saya dekat live saya tau. Cik dah